Semah, kau tahu tak kat mana ni? Ini tempat arwah Alung Spoon dijumpai. Assalamualaikum. Kembali kita dalam Seismik Seram. Tapi saya rasa kali ni saya lagi seram. Sebab saya seorang. Geng saya dia bercuti orang kata. Tapi tak apa. Walaupun seram-seram, kita bawakan dua pelakon yang orang kata memang legend. Memang hebat. Memang dah lama dalam industri. Kalau korang tak tengok filem, tak tengok TV, memang korang ni Gen Z. Jadi kita bawakan yang pertama ni, kita bagi fun fact lah sikit. Pelakon yang pertama ni katanya pernah menang anugerah wanita terhebat, terbaik, silap di FFM 20. Kita bawakan Vanida Imran. Hai, Assalamualaikum. Vanida sihat? Alhamdulillah. Macam mana kita temanya merah-merah ni? Itulah. Dia bagi mood seram Okay. Seram ke tu? Kita cuba hadirkan? Jangan, takut. Dan dekat sebelah kita, masa muda hero, sekarang pun hero. Hero remaja tu. Hero remaja katanya. The legend. Come on. Ini dia Esma Daniel. Ada. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masalah Vanida pun jadi MC tak sekarang kan. Seorang-seorang lah kita nampak kaya ni. 2 lawan 1 ni. Aduh, dia punya intro. Thank you for the intro. Okay, Alhamdulillah. Macam mana dengan sekarang Abang Ismail? Masih lagi diperlukan dalam khidmat untuk menghiburkan. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk Seismik Seram kali ni, sebelum kita kata orang dia nak share kisah-kisah seram diorang ni, sajalah saya nak tanya soalan Cepu Mas. Ni dah bawa pelakon legend. Kalau kita tengok, kalau berlakon ni sekejap kita dapat watak, contohnya komedi, kita kena bawa watak komedi. Bila macam contohnya cerita seram, kita kena bawa tone-tone seram ni. Macam mana abang dengan kakak Vanida sendiri dapat sediakan mood untuk setiap genre ni? Sejujurnya, kalau saya dapat role watak komedi, itu seram. Itu memang seram. Memang tidaklah. Bukan makanan. Bukan makanan langsung. Saya salute dengan orang-orang yang boleh buat komedi. Sebab bukan mudah. Satulah dulu ada satu lakon, tajuk dia Santau. Tu filem tu ada kat dia mainkan sampai sekarang. Cerita tu pasal suami isteri yang mana bini dia kena dibuat lah, jadi kena rasuk. Si laki ni cubalah nak mengubati bini dia ni, bawa lah jumpa bomoh sini, bawa lah jumpa bomoh sana, apa semua. So arwah director ni seorang arwah namanya Zahri Zain. Dia macam coaching, acting coach. Dia director, dia acting coach kan. Dia nak bagi kita menjiwai ni, macam kita, dia selalu macam dia bagi kita inspirasi, dia bagi motivation, dia bagi macam-macam supaya kita boleh bayang. Dia bagi kita gunakan emotional memori kita, apa yang pernah berlaku dalam hidup kita. Dia bagikan semua benda tu. So bila kat set, Semah, kau tahu tak kat mana ni? Ini tempat arwah Alung Spoon dijumpai. Kita pukul 12.01 pagi ni kan, ramai-ramai ni kan. Rasa apa benda kau bagi input ni kan, director ni betul lah kan. Ada kan. So that scene dah gitu dalam kita orang dalam satu MPV, yang mana scene tu tiba-tiba the wife Putri Madiana pelakonan, dia kena rasuk. So suami dah macam level yang hilang sabar lah. Maknanya dia akan sampai level pukul lah. Yalah, dia gigit telinga, lepas tu bala bertepuk semua. So an actor, bila dia dah sampai tahap dia dah boleh interfere dia punya karakter yang sebenar dia masukkan watak ciptaan tu, dia akan jadi macam satu rasukan lah. Macam mana V cakap tadi kan. So that's element sebenarnya perlukan satu orang kata fokus yang betul-betul, dan elemen-elemen yang gunakan untuk menguasai watak tu, menguasai diri you tadi. Dia bukan orang, dia orang lain. So scene tu saya sepak. Tapi luckily kita dalam lakonan, kita ada satu teknik yang panggil kita mengawal emosi kita supaya dia tak jadi betul-betul. So the spark tu, even though nampak kena rasuk, tapi sedar
masih conscious, masih lagi sedar. Okay. Jadi scene tu nampak betul-betul realistik. Jadi digunakan sebagai promosi jugalah. Dia kata Isma kena rasuk, kena sepak betul-betul, gigit bini dia apa semua dengan darah apa semua kan. It make believe lah. So it work. Okay, sedikit lah big magical code kan, dia punya tip-tip magic kan. So that what happen masa filem Santo, pengalaman saya lah. Kalau sebagai aktor lah, sebagai pelakon, kalau watak yang saya tengok dalam filem-filem yang saya merasakan lakonan itu sangat susah, will be filem The Exorcism of Emily Rose. Rasuk satu dengan her physical body dia pun nak kena terkepak, terliuk-liuk semua. Itu bukan mudah. And penat, sangat-sangat penat. Tadi sikit-sikit, yang ini separa lah. Kak V ada kan separa. Tidak dinafikan, ada je kes-kes rasuk di lokasi. Ada. Tapi kebanyakannya benda tu berlaku saya tak sampai, ataupun hari tu saya tak ada syuting. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya dengar daripada team production sahajalah. Ada satu insiden tu, tapi kita orang tak seram. Kita orang shoot di Ulu Langat. Cerita memang cerita hantu. Dia pasal penanggal. So kita orang shooting, I think time tu pukul 2 pagi kot. Saya prefer tak sebut nama lah. So actress yang kena jadi penanggal itu, dia seorang yang sangat berani. So scene itu dia kira lasak lah, berani, tak ada, no problem, nak suruh atas bumbung ke kat pokok ke, dia tak ada masalah. Tapi malam itu dia kena atas bumbung rumah tu. Sebab shot interior, shot saya dah buat. So dia punya je, daripada luar nak nampak. Untuk dia daripada bumbung tu, dia turunkan badan dia sikit macam tu. So nanti akan balas shot dalam, kepala dia nampak macam tu. Sikit je sebenarnya. Mula dia kata no problem. Okay. Entah macam mana tengah set up tu. So kita orang kat luar ni, kita orang tunggulah, kita orang nampak dia. So kita orang tunggu, so kita ambil gambar. So tiba-tiba dia macam I nak turun. So dia macam sudah. Lepas tu, so director kata, AD kata, kejap kak, sekejap tengah set up, sikit lagi nak roll. Tak, I nak turun. So director dah macam, kenapa pula tu? No, you go and talk to her, cakap dengan dia sekejap je, kita nak satu shot, sikit je. Lepas tu, cuba pujuk, tak, I nak turun, please, turun ke I, please, I tak nak, please, I nak turun, I tak nak atas ni, please, turun. So tak nak, turunkan dia. So, director kata, okay, mungkin dia, sebab silapnya dia seorang-seorang kat atas tu. So turunkan dia lah. So dalam kita bagi dia ruang untuk dia bernafas kejap. Time tu orang yang ambil gambar, saya tak ingat siapa, one of them yang ambil gambar. Dia tengok balik lah gambar dia ambil tadi kita orang semua. So belakang kita orang ada satu pokok. Biasa je. I mean kalau mata kasar, nothing. Just pokok je. Pokok je. Tapi dalam gambar itu dia ada macam ada putih kat situ. Macam ada sesuatu lah sama-sama. So kita duk tengok lah pokok tu. Sebab kecoh lah sekejap kan. Lepas tu macam cerita pun seram. Terasa Okay. Ya. So tunjuk kat AD. So dan kita cakap dengan dia, is this why tiba-tiba pelakon itu mungkin dia dah rasa ke atas, dia dah start seram ke atas. Sebab masa yang dia cakap tu selang tak lama lepas kita ambil gambar tau. So so bila tunjuk AD, tunjuk director macam director chill pula jadi nothing. Dia nak juga shot dia. Kan, tapi pelakon tu memang tak boleh dah. Dia tak boleh dah. I don't know how, apa yang dia rasa atas tu yang membuatkan dia memang tak boleh. Dia tak nak panjat dah bumbung tu. Padahal dia seorang pelakon yang berani. Okey, tak ada masalah. Daripada bumbung kalau Rigi nak turun bawah pun dia tak ada hal.
Tapi just untuk stay atas, nak turunkan kepala, dia tak nak dah. Naik atas pun tak nak dah. So far itulah. Tapi kita orang tak ada rasa seram ke apa. Tak ada. Tak ada gangguan lah. Cuma just nampak kelibat tu dalam gambar tu. Kata dia orang boleh nampak dalam kamera. Jadi dalam kalau dia nak tunjukkan diri dia. Betul. Dia just bagi tahu aku ada kat sini. Sebab betul. kameraman kita selalu diam je. Yang paling banyak cakap bukan kameraman. Kameraman kita orang semua yang kita pernah cuti semua diam je. Tak tahu apa dia nampak. Yang lain sibuk bercakap. Tapi saya pernah shoot tapi bukan cerita seram, cerita biasa je. But it so happen kawasan tu mungkin keras sikit. Audio guy. Selalu audio guy lah. Audio guy. Tapi dia young, dia baru awal 20-an. Dia seorang yang memang senyap, tak banyak cakap. So I pun tahu daripada production yang kisahnya dia kasyaf. Dia bukan kasyaf mata saja. Dia kasyaf telinga. So I cakap, ya ke? So I cakap, kita ni jenis yang ingin tahu. Yalah. Dia takut tapi tak tahu. Tak takut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cannot touch Allah God. Alhamdulillah, betul. Sorry. So, tapi I tahu I tak boleh tanya kat tempat tu. So masa kita dah habis, esok lusanya lah tempat yang macam di bandar sikit kan, break-break tu I tanyalah. I cakap sembang-sembang tu I tanyalah. I cakap betul ke apa boleh nampak semua. Dia angguk je. I cakap dengar pun. Dia angguk. I cakap sejak bila? Dari kecil. I cakap ya Allah. I kata malam tu kita orang syuting nampak. Tapi diorang tak kacau lah. Tak, diorang tengok je. Diorang ramai ke? Ada ramai. Satu stadium Sebab pun. sebab belakang tu memang hutan. Okay, Sebab tu dia kata kak, sebab tu kalau akak tengok kan saya banyak tunduk, saya tak tengok sebab diorang tahu saya nampak. So saya tunduk, saya tak tengok. Sebab diorang akan tahu siapa yang boleh nampak diorang. Dan dia I cakap okey, macam dengar macam mana? Kan. So dia kata dengar tu memang tak boleh buat apalah, dia kata. So I relate sebab I got another friend yang saya baru tahu pun. Dia kasyaf telinga. So kalau dia drive mana-mana, tiba-tiba dia akan dengar macam bising, bingit dalam telinga dia, macam orang jerit, macam orang rintih. Dia tahu dia nak sampai perkuburan. So masa I first time dengar tu, I macam first time I dengar orang yang boleh dengar saja kan daripada bawah sana. Tapi ini dia drive about 2 km, she can start hearing already. Bunyi-bunyi bising dalam kepala. So I tanya this boy, I cakap sama ke? Dia kata betul kak. I cakap you tak bertaruh cotton bud ke untuk tutup? Kak, dia bukan luaran kak. Dia macam just dengar. You memang dapat. So I pernah tanya my friend, I kata apa yang you dengar? Dia kata orang rintih. Dia macam orang rintih, sakit. Meraung lah macam tu. So dia kata kalau in KL dia dah tahu kubur-kubur kat mana, dia takkan lalu. Cuma ada one time tu dia ke tempat yang dia tak biasa pergi, so ikut Waze kan. Memang bagi jalan tu memang lalu kubur. Dia kata dia punya seksa dalam kereta. Dia drive nak pas je, nak lalu je. So I tanya this boy, I cakap so macam for you, you boleh dengar juga kalau kat kubur? Dia kata dengar. So I cakap habis kalau macam ada ahli keluarga meninggal ke apa kan, habis macam mana? Dia kata biasanya pergilah, terpaksa pergi, tahan. Habis semua maknanya kita orang gerak terus. Kita orang tu maknanya dia dengan kakak dia. Dua-dua sama dapat kasyaf mata dan telinga. Kata telinga walaupun tak boleh lihat tapi mendengar tu pun rasa kalau kita biasa tak terseksa juga kan. Ya. Pasal you tak boleh nak shut off kalau mata dia masih boleh tutup. Betul.
pengalaman ada 2 kali. Okay, satu saya simpan sebab tu special sikit, very rare. Berlaku di Cameron Highland. Dua-dua berlaku Cameron Highland. Tempat sejuk ni dia orang suka kot. Yes, setuju. Ya. Ya, dia orang suka. Satu ketika drama episod, masa tu lama lah. Dulu kita syuting, kita selalu pergi outstation. Sekarang ni kurang. Bajet kos-kos. Syuting outstation pergi Cameron Highland. Berlonggoklah kami ramai-ramai satu apartment tu. Okay. So malam tu macam biasa syuting, tapi even though ada bilik-bilik lah, tak campur lah. Masa tu agak terbuka sikit lah. Tak ada netizen, tak ada apa sibuk nak tahu kan. Handphone pun tak ada. iPhone Ini zaman bila tu kalau ingat? 90-an. 90-an. Okey. Those days memang kita orang Mungkin selalu ada phone kot yang baru tu, yang yang flip tu kan. Siapa ada tu memang kurang sikit dah. Semua tak ada aktiviti lah. Macam sekarang kalau kita syuting, semua masing-masing buat hal masing-masing. IG, media sosial. Sekarang tak ada. Dulu masing-masing semua masih kumpul-kumpul. Ada lah yang buat aktiviti. Tapi selalunya kita orang akan duduk sekali, yang ramai sembang. Tiba-tiba salah seorang pelakon tu tiba-tiba kena menjerit lepas semayang. Lepas semayang menjerit dengan telekung dia. Dia menjerit apa semua. Kita orang, apa nak buat ni? So towards the end, masing-masing bacalah ayat kursi, apa, buatlah apa yang tahu ketika itu kan. Semuanya ada yang nakal-nakal apa semua, nothing much. Keadaan silence sekejap, lepas kena dia meraung dan dia rasuk tu. Dan ada yang cuba mengawal dia. Dan suddenly kita dengar satu hilayan. Perempuan ngilai lah. Saat di atas bumbung kondo apartment tu. Yes, pandai dia buat efek tu kan. Aku tak cukup buat efek kan. So dia mengilai dan masing-masing lagi panik. Dan semua orang kelabut. Production manager yang mana menguruskan kami ni telefon seseorang suruh datang lah. So dia datang kepada pada malam tu juga. Dan dia cuba melakukan operasi macam menangkap lah yang mengilai ni. Dan jadi apa yang berlaku, dia dapat buat upacara tu, berinteraksi dan masukkan dalam botol. Dan yang mengacau kami pada tu. So besok ni dia buang botol ke sungai. Okay. So apa yang berlaku, kami terus syuting, but kami terima berita yang tak baik. Yang menangkap tu accident, patah kaki. So that one happen to me, yang saya dengar sendiri live lah, yang dia mengilai tadi. Dan pengalaman saya kan masa syuting di Cameron Highland. So is bila kita kadang-kadang bukan buat cerita hantu je, kadang-kadang buat drama biasa pun. Kalau kita macam mulut tu agak terlupa sikit ke kan, buat sesuatu kita kacau tempat dia ke apa semua, sebab kita tahu jin dan syaitan hantu ni semua wujud, makhluk halus ni wujud kan. Bila kita tak datang tempat dia orang, kita tak respect ataupun orang kata jaga mulut apa semua, dia kan mulalah mengintai-intai mencari peluang untuk berkomunikasi dengan kita kan. Okay. Dia nak bagi warning tu. Dia bagi warning. Ya, betul. Nak dengar yang satu lagi ke? Itu yang tunggu tu. Yang special tu. Yang special. Dia rare sebab dia berlaku kat Cameron Highland. He would like to promote the place also. Nama tempat tu. Lepas ni kan selalu jam Cameron Highland. Nama hotel tu tempat lama tu. Dia tempat tepi tasik. Okay, masa ketika ni saya syuting satu TVC yang saya boleh sebut kot. Dulu kita boleh syuting iklan rokok. Okay, brand besar lah. Sebelum tu semua syuting outstation, syuting New Zealand, setiap apa semua. Tiba tak saya lokal. Betul. Sebab tu dapat views memang betul. Ya betul. Dia travel agent apa semua pergilah. Okay, apa ni bawa couple masuk pokok pine apa semua. Okay, dia menyemut macam tu. Tiba turn saya lokal. Cameron Highland. Aduh, kita
dah hero remaja. Hero remaja ni. Yes, my Aduh. first job tu. Masa Yes, tu. Masa okay. hero remaja, that's my first job ever. Kita dah excited sebelum ni. Semua pergi New Zealand lah, pergi Swiss lah, pergi mana ke. Kita punya excited. This time kita buat dekat Malaysia. Malaysia. Dengan Bagilah Keppel sikit Frame. sejuk-sejuk. Sejuk-sejuk lah. So few names masa tu ada ramai juga. One of Miss Sofiadin. So dia dah ramai kali dia tak nak 2 orang je. So dari budget dia kecil sikit. Dan kita tidur malam tu. Lepas apa semua besok nak syuting ni, masing-masing tidur dengan 2 orang, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Okay, di hotel tu. Hotel tu dia very English, very orang kata all English punya style. Dia punya kabinet dia semua barang-barang dia semua barang antik lama-lama besar-besar kan. Semua yang agak kita masuk tu, dah rasa dah ketika tu kan. Dapatlah rasa feel Rasa pergi overseas. feel-nya. Betul. Walau di Malaysia. Walaupun di Malaysia. So waktu muda kan, so seronok apa semua, cakap semua lepas apa semua everything. Dan tidur. Malam tu saya tidur, nampak kawan saya ni bangun. Dia dah arwah lah. Dia duduk tidur sebelah saya. Dia bangun, dia menghadap ke melawan saya. Dia bangun, dia duduk, dia macam membelakangi saya kan. Saya panggil, asal kau ni? Dia buat tak reti je. Okay, tak apalah, tidur lah. Apa dia buat ni pasal dah besok syuting kan. So saya terus tidur. So next pagi besok, saya tanyalah, kau buat apa sebenarnya? Asal kau bangun ni tak tidur kan? Kau tahu tak, aku nampak apa semalam? Dia kata, saya dah apa yang kau nampak ni kan? Aku nampak kau bergayut ke atas. Katil kan ada, kan dia ada macam tempat kelambu kan. Those days kan. Dia nampak saya bergayut. Aku tak boleh tidur, tapi yalah tak, towards the end aku tidur sebab aku nampak kau lain. Dia nampak something else. Dia tak explain, dia tak further kan. And then apa yang berlaku tu dah dicakap semua dah, ramai dah tahu. Rumours very cepat spread kan among the production. Semua dah takut, semua yang nak takut nak tidur, dua-dua ni semua nak duduk ramai. You know why? Kita pun tanyalah apa sebenarnya di balik kisah yang apa yang terjadi pada saya ni kan dengan kawan saya ni. So ada satu di pekerja hotel tu beritahu, dulu hotel ni masa zaman dulu owner dia Mak Saleh. Dia ada anak lelaki seorang. Okey. Anak lelaki ni selalu bersifat pelik. Dia cuba nak kahwinkan dia, tak nak kan. Dia tak suka apa ni? Tak suka perempuan lah. Okey. Then suddenly one fine day anak lelaki ni selalu duduk dalam bilik, tak keluar-keluar. So the father naik atas, pergi masuk bilik tu, cuba nak tahu apa dia buat. And dia nampak yang anak lelaki dia berpakaian perempuan. Okay. So anak dia macam rasa malu dengan bapa dia, terus lari turun ke jalan raya dan langgar mati. Okay. So ni hantu suka lelaki. So that's why dia kacau orang lelaki tidur sama lelaki. Dapat pula hero remaja. Okay, so you just bayangkan semua the makeup artist apa semua yang semua menghirirah lah. So Tapi everybody semua kena kacau ke? Yes. Kacau macam mana? Yang mana tidur sekali dengan lelaki, dia tak kacau perempuan. Yelah, dia buat apa? Dia tarik selimut ke? Dia tunjukkan muka dia lah. So lelaki for me I tak nampak. Yang lain yang nampak dia apa semua. So everybody panic. Semua nak Muka macam dia macam mana? Yang kata yang nampak tu lah. dia macam Mak Saleh sikit lah. Itu Mak Saleh. Dia very English Dracula type lah. Tapi in the woman dress. Dia macam tu Dia lah. macam menjelma. So we try to, everybody semua panicking, tapi towards the end benda tu tak diganggu lagi dan kita orang teruskan kerja lah. Tapi it's one of experience pelik saya pernah experience lah, compare to others lah. Selalu kita local punya
Ni kan ni. Oh, ni betul-betul western. Western. Setengah orang jumpa asal Jepun kan. Ini saya jumpa experience naskah apa ni tu apa ni English. Yelah, orang kata tadi tak nak, kita nak pergi overseas. Ya betul. Dia datang ni bagi overseas. Okay. So Kifarah ni pun ada sikit-sikit elemen macam tu. Oh ya? Oh ya? Wow. Debaran kian terasa. Ada ke Kak Ana? Itulah kita share. Iklan dulu. Iklan dulu. Berarti. Okey, kalau cakap apa dah terus Kifarah ni kan. Macam kalau dah orang kata set kalau dah seram ni, kena sebagai macam contoh Abang Ismar dengan Kak Vic, kena lagi make up. Abang kata nak buat make up seram ni sekarang ni macam-macam, touch up lah apa. Ada selama duduk pakai macam make up ni kan, ada tak terbayang satu benda ke, macam ilusi ke apa ke? So far Alhamdulillah tak ada lah. Tak ada. Sebenarnya saya lagi suka sebenarnya sebab bila kita di make up dengan watak-watak yang tertentu, dia lagi mudah untuk kita bermain dengan watak. Sebab dah bukan muka kita. Dia dah lain. So bila lain itu pula, kita kena cari pula bagaimana watak ini bergerak. Apakah daripada latex itu sampai level mana kita boleh nganga, sampai level mana kita boleh buka mata, ataupun kita nak cakap ni ketat tak, itu semua perlu ambil kira. For now Kifarah, I'm very happy dengan the outcome of the effect lah. Amin Mustajab team memang did an awesome job on my effect, on his effect also, and also effect on Sharifah Sakinah. Memang awesome, sangat-sangat awesome. Ada tengok kat teaser sikit kan. Ya, tengok dia. tengok. Terbayang ni kalau buat tadi tu. Dah terbayang dah sebenarnya. So tak boleh reveal sangat lah kan. Kena saksi, kena tonton. Okay, first saya ni ada anxiety sedikit lah bila kita nak buat latex tu, kita buat mold. Maknanya ketika tu kan, kita tak boleh bergerak apa semua, tak boleh bleeding. So you rasa macam kalau orang ganggu kita kan, kadang-kadang dia orang nakal sikit abang, kita tak boleh buat dia kan. Dia macam mencetuskan panik. Yang ini agak menakutkan bagi saya. Sangat menakutkan. Duduk straight dulu. Yes, sebab the only thing yang you boleh bernafas is dua lubang hidung ni. Mulut, mata semua akan tutup sebab you nak buat mold muka you kan. Betul. Dia keras kan, dia tak boleh. Dia macam duduk kat tempat yang sempit atau tempat kosong yang you tak boleh buka mata, you tak boleh dengar. It's very emptiness kat situ. Dan pada ketika tu kalau ada dah nakal-nakal bang, kalau lepas ni kita apa semua, you rasa macam masa itu saya pernah jugalah. Dia adalah kacau saya kan. Saya bernafas agak laju yang kencang, tapi masih yelah, kita cuba tenangkan ni, kita dengan baca dengan surah apa semua. Dan Alhamdulillah, lepas tu bila dah buat make up proses, bayangkan dia ambil masa yang lama. Kita menjadi satu ni, menjelmakan sebagai tak itu. Kita sedikit sebanyak kita kena menjiwai tau. Sebagai pelakon ni kita kena rasakan roh tu. Baru boleh kita boleh menakutkan orang. Apa watak sekalipun, bila adalah kita in costume, dia sedikit sebanyak dia akan menjelmakan watak itu. Dalam kes ni, dunia halus ni dia agak suka rapat dengan orang yang macam ni tau. Dia sekali macam kes B tu. Kau nak cuba yes, dia pasal dia yang biar terbumbung kan. Dia datang sebab you want to be her, dia kan. Dia nak berjumpa. Of course, bila dah berada di tengah-tengah area antara alam barzah dan akhirat, diorang ni cuba nak balik ke dunia kan. So itu siapa-siapa pun rasa bila dia tidak lengkap, tak lepas buat apa yang dia lakukan masa dunia, dia cuba nak kembali kan, dan cuba nak mendapatkan peluang itu. Tentulah dia cuba communicate dengan kita kan. Salah satu cara dia untuk dia datang balik, yang kita cakap pasal yang filem Santau tu kan. Atas MPV tu sepatut pelakon dia terbangan lah. Macam yelah, dia terbang, tangan berlepas, baju putih kan. Ada polis trafik datang kata, datang kat saya. Scene yang saya cakap pasal yang saya pukul tu kan. Datang kat saya,
Aku nampak kat atas tu. Dia pun sama, dia kopi. So, Apa yang kau tengah berlakon iya. dia kat atas. Dia buat atas. Dia aku lagi advance. Lagi tinggi kau. Aku yang real. Aku yang real. So yeah, it's like mimik untuk dia suka satu macam try to interact dengan kita, communicate dengan kita. Dan tapi dia datang dengan image yang menakutkan lah. Itu yang sepatutnya kita tak nak jumpa lah kan. Kalau ini yang saya dengar lah daripada orang-orang yang pernah nampak dia straight itu bukan apa yang kita pamerkan di filem tu, bukan. Bukan pun itu cara dia. Bukan. Dan dia kadang-kadang dia bukan dia bukan. Bukan itu cara pilih dia. Bukan. Dia akan bunyi macam you tak sure baby nangis ke atau kucing gaduh. Sama ada kucing gaduh, dia bukan kucing gaduh yang bukan, dia macam macam tu. Nanti kat podcast tengok siapa komen betul ke tak kan. Tapi bunyi tu pengalaman saya. Itu pernah. This was a few years ago masa saya pindah. Mula-mula pindah daripada rumah abah, kita orang sewa rumah sendirilah. So time tu cuci rumah lah. Cuci bersih-bersih sebelum masuk. So tingkap semua apa, mop lantai sebelum masuk kan. So time tu was just me dengan my maid kat bawah. I kat atas. So dia ada bawah. So time tu I think hampir nak maghrib. I dah cakap dengan dia, okay maghrib kita stop, kita balik rumah abah lah. So dia kata okay. So dekat nak maghrib tiba-tiba I dengar bunyi tu. Saya cakap berata kucing gaduh ke? Ke ada baby nangis ke? Saya macam okay, buat tahu je lah. Dekat bawah? Dia dengar lah kat macam bahagian luar. Kat luar kan, lane belakang. Sebab kita cuci bahagian belakang. So lepas tu dengar lagi. Saya cakap nak kata kucing, bukan nak kata baby. Tiba-tiba mengeremang. The minute I mengeremang, kat bawah I sudah dengar tingkap ketekang. I cakap maknanya my mate dengar. Yalah. Lepas tu I dah macam alamak. So I stand by. I turun tangga, I stand by, I tunggu. Kalau mate aku naik, mata dia merah, aku terajang dia kat sini juga. I dah nervous. Sebab tu Kak Fi dengan mate je berdua. Ya, dia kat bawah, kat atas. So bila I dengar bunyi tiba gedegang pada bawah tu, I tunggu, I turun tangga. Tengah atas tangga tunggu kan. Nervous. So turun tangga, I tunggu kat tangga tu. Standby dah tu. Tak ada pula kayu kan. Apa boleh buat? Apa adalah kaki-kaki lah naik kan. Tiba dia naik. Bu dengar tak? Saya macam, kamu pun dengar ya? Ya bu. Kita baliklah. Gerak. Cepat-cepat pek balik. Itu antara yang pengalaman. Lepas tu kita tanyalah orang kat situ. Dia kata, belakang tu sering laluan. Dia melintas. Cuma the thing is, I pernah dengar when we were staying there. So besok I tanyalah my neighbour. I cakap, aunty dengar tak? Sepanjang aunty kat sini tak pernah aunty dengar. Cakap macam mana pula? Kita orang je yang dengar, dia tak dengar tapi macam itulah situasi dia. Okay, bungkus ni set cerita Misteri Jalan Lama. Tapi saya tak nampak. Ini kru yang bercerita. Kita orang shoot bulan puasa tau time tu. Shoot dalam hutan, jalan nak keluar agak jauh. So I dah nasib baik I tak nampak. Kru nampak, yang belakang-belakang nampak. Dua. Dia nak balik juga kot. Especially highway. Yalah, highway itulah.
Yang korang banyak nak balik tu kan. Kan. Banyak Di situ. mana tu? Di mana tu? Yang tak ada tol tu. Oh, dah tak ada tol. Highway tu tak ada tol. Tol pun tak sanggup duduk kat situ. Tak ada. Sebab keras sangat. Keras tol kan. Tapi a few years ago ada seorang actress veteran kena kat situ. Dia berpusing tak masuk highway ke tol. Dia lalu yang sama. Lepas tu entah macam mana dia dah panik sebab kalau ikutkan dia nak kena isi minyak keluar tol. Dia dah risau tapi minyak tak habis-habis. Tapi dah lama dah ni. Pusing. Dia gerak balik daripada lokasi about 12 o'clock midnight. Konvoi 3. So dia kereta belakang sebab semua dah janji slow. Yalah. And then entah macam mana dia rasa macam tiba-tiba dah Diorang pergi. hilang. Kenapa laju sangat tinggal ni? Dia tak apalah. So dia mandu je. Dia dengan lagi seorang actress veteran, level mak-mak lah semua ni. Bawa kereta, lepas tu ada nampak lalu ada kereta, ada seorang pemuda. Dia tengok je. Okay, dia pun nak bertanya tak? Tak payahlah. Pukul berapa dah ni? Okay, tak payah tanya. Drive. After a while, lalu kereta yang sama, pemuda yang sama. Dia dah tak sedar hati dah ni. Dia tak tengok pemuda tu dah. So, bayangkan, she was going on like that sampai dah dua-dua dah start ngaji dalam kereta dah ni. Sebab dah cakap, minyak ni nak kena minyak. Takut kan? Drive lama ni. Dah start ngaji entah macam mana. Tahu-tahu ada jalan lepas mengaji tu sebenarnya. Ada jalan keluar. So, diorang kata cuba. Diorang lalu. Tahu-tahu jalan tu keluar tol. Baru sedar 6 pagi. Dia time zone. Lama lah. Ya. So, kat tol tu nak kena bayar. So, dia bukan tol yang awal yang ambil tiket. Tol bayar. So, dia kata, Acik tak tahu macam mana Acik boleh sampai sini. Acik tak ada tiket. Budak tu ingat nak percaya. Kau daripada Twilight Zone. Memang hidup lah. Memang hidup lah. Bayarlah penuh. Anggap tiket hilang. Tapi itu experience dia di jalan itu. So bila tanya dengan pelakon-pelakon yang patut dia konvoi, diorang pula cakap, diorang nampak, dia cakap, kita orang konvoi pelan lah mak. Kita orang nampak mak yang potong kita orang. Betul. Laju mak dia sebenarnya. Sebenarnya benda tu macam lama. Sebenarnya dah speed dah. So tak tahu apa yang tutup pandangan mata. So benda tu di jalan itu masih lagi ada. Ya. Di mana tak payah kita sebut kat sini. Untuk anda untuk mencarinya. Kalau tahu komen aja kat bawah. Kita baca nanti. Yes. Betul lah tu. Tapi hint dia turun ke bawah. Dia ke selatan. Dia bukan ke utara ataupun ke pantai timur. Tidak. Di selatan. Ya. Okey. Jadi sebab kita dah borak panjang dah ni, banyak dah orang kata kisah-kisah yang kita dengar sendiri daripada kita orang kata pelakon yang dah lama dalam industri. Jadi mungkin untuk orang yang kat luar sana dia nak tahu juga kisah Kifarah ni. Mungkin ceritanya tentang apa kisah ni? Kalau Abang Isma boleh share sikit. Abang Isma? Biarlah bini dia cakap. Bini dia. Okey. Pas ke bini. Okey, orang rumahnya. Kan? Okey. Sebab kita tak dapat cakap dalam filem tu luahan hati kita sebagai bini dalam filem tu kan. Dia bawa watak tu. Selalu dia begitulah. Yang suami dia kan banyak diam. Kan? Sebab suami dah buat silap. Ya betul. Itu sikit tu. Ya. Okay. Itulah bang. Gatal benar. Nak pergi kahwin satu lagi. Udahnya yang kau balik setan. Itu teasernya. Nak tahu kena tunggu. Betul. Bila tu? 9 Oktober ini. Nantikan. Di Pawagam. Ya. Yusuf, kenapa ni? Rumah ni berpuaka, Marisa. Kau bersekutu dengan
syaitan.